Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا يضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: المؤمنون حينون لينون كالجمل العانف إن كيد انقاد وإن عنف على الصخرة استنخاقا، أو كما قال. Yang berbahagia Tuan Musi Majlis, yang berusaha Tuan Haji, saya tak sempat nak tanya tadi, lupa dah. Tuan Haji Datuk Asfar sebagai duta di United Kingdom, staf-staf di jabatan kedutaan ini, Masya Allah, tuan-tuan datuk-datuk, tuan-tuan haji, dan juga sahabat kami yang sedang keluar, serta yang muda-muda ni, pelajar-pelajar, saya rasa pelajar-pelajar Malaysia yang berada di, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan segala-galanya. Allah lah yang memulakan segala-galanya. Allah menciptakan segala sesuatu daripada tak ada jadi ada. Bahkan Allah menciptakan, yang disebut cipta ni, menciptakan sesuatu tanpa ada, kita sebut blueprint, tak ada apa-apa langsung. Itu biasa tadi kita baca dalam surah Yasin, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki segala sesuatu, Allah cakap kun je, maka benda tu terjadi. Sehingga ulama' beritahu bahawa kun tu hurufnya kaf dengan nun. Kaf nun mati depan kun. Jadi sebelum kaf tu bercantum dengan nun, maka perkara yang Allah inginkan tu dah terjadi dah. Begitu hebatnya Allah dalam penciptaan. Sedangkan hari ini kita rasa teruja dengan ciptaan-ciptaan ataupun rekaan daripada ciptaan Allah, apa yang dibuat oleh manusia. Kita teruja dengan kenderaan, kita teruja dengan bangunan, kita teruja dengan handphone dan sebagainya. Tapi itu bukan ciptaan, itu hanyalah mereka ciptaan Allah. Maka yang sebenar-benar mencipta hanyalah Allah. Kerana Allah lah yang mampu menciptakan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain dalam keadaan tanpa asbab. Maksudnya tak ada sebab apa-apa. Kalau kita telusuri daripada kitab tafsir Baydawi, bagaimana Allah ciptakan alam. Kerana asalnya dia dua pendapat. Satu kata arash dulu, Allah Ta'ala telah ciptakan arash. Tetapi pendapat yang lebih masyhur bahawa Allah ciptakan air, dan arash Allah berada di atas air. Masalahnya tak ada siapa pun tahu air tu dia punya ingredient apa. Sains hanya dapat menjelaskan sebab daripada air, H2O. Bila hidrogen bertemu dengan oksigen, maka jadilah air. Itu huraian daripada
perkara tersebut. Tetapi Allah menciptakannya, tak ada siapa yang tahu. Sebab itu di dalam surah Waqi'ah Allah Ta'ala sebut, afara'aytum ma tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kamu lihat apa yang kamu minum, apa yang kamu teguk untuk menghilangkan dahaga kamu? Adakah kamu yang menurunkan daripada langit atau kami yang turunkan? Allah Ta'ala segala. Jadi oleh kerana itu, Allah lah yang menciptakan segala alam ni, bermula daripada air, kemudian air tu di dasar, kemudian Allah menciptakan haba panas, maknanya air tu menggelegak kan? Bila air tu naik, jadi atas permukaan air tu ada asap, macam air panas, jadi asap. Di atas permukaan air tu Allah ciptakan udara. Selepas air Allah ciptakan udara. Dan udara tu adalah udara yang sejuk. Sehingga apabila udara sejuk tu bertembung dengan asap tu tadi, maka asap tu jatuh kembali menjadi serpihan ataupun dikatakan salji. Kemudian bila dia membeku, dia jadi tanah. Jadi selepas udara Allah Ta'ala ciptakan tanah. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dah ada dataran tu, maka dataran berada di atas air, dia bergoncang, dia bergegar. Kemudian Allah menciptakan pasak kepada dataran tu adalah gunung. Dan begitulah step-stepnya Allah Ta'ala ciptakan itu. Dan Allah sebut dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah ciptakan alam ni, seluruh alam ni. Yang kita faham tu dunianya, kita faham tu bumi ni. Tapi yang dimaksudkan adalah 7 petala langit, 7 petala bumi yang tak tahu macam mana luas dia. Dalam tafsir mengatakan bahawa besarnya bumi yang pertama dibanding bumi yang kedua. Besarnya bumi yang kedua dibanding yang bumi yang pertama. Bumi yang pertama tu seperti sebentuk cincin, dan bumi yang kedua tu seluas padang. Tuan-tuan, kalau kita cincin kita jatuh kat padang, baru ni FIFA 2026 baru dia selesai, bola nampak lagi lah. Nanti kalau cincin jatuh kat padang nak cari macam mana? Betapa kecilnya bumi yang pertama dibanding bumi yang kedua. Lepas tu bandingan bumi yang kedua dibanding bumi yang ketiga. Bumi yang kedua tu macam sebentuk cincin, dan bumi yang ketiga tu seluas padang. Dan begitulah seterusnya sampai bumi yang ketujuh. Dan langit tu atas dia, maknanya langit tu lebih besar daripada bumi. Dalam tafsir Badawi dia tuliskan, kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala kata bumi tu dihampar macam kapet kan? Sains kata bumi tu bulat. Jadi kita tak nak bincang perkara tu, tapi nak bagi tahu dalam tafsir Badawi kata bumi tu memang terhampar panjang itu. Jadi bumi yang pertama tu diliputi oleh langit yang pertama, dia bulat macam ni. Ni panjang, langit yang pertama atas dia. Bumi yang kedua tu samping dia, langit yang kedua atas dia. Dapat bayangkan tak? Bumi yang ketiga sebelah dia, langit yang ketiga tu atas dia. Dan begitulah sampai yang ketujuh. Macam mana kita nak bayang, kita tak tahu. Tapi itulah tafsiran daripada tafsir Badawi. Macam mana besarnya dunia ni, besar betul. Jadi satu kali malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, seandainya seluruh penduduk makhluk bumi, makhluk di atas bumi ni semuanya bermaksiat dan ingkar kepada Engkau, semuanya tak nak taat pada Engkau, macam mana ya Allah, apa yang Kau akan buat? Allah Ta'ala kata, aku akan keluarkan daripada khazanah aku seekor binatang yang lebih besar daripada bumi tadi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dengan sekali ngap dia, semua sekali habis ditelan. Jadi begitu besarnya kehebatan Allah SWT. Jadi inilah perkara yang kita tak perasan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa,
Allah Subhanahu Wa Taala Maha menentukan segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menetapkan apa sahaja keadaan yang berlaku. Semua dalam ketetapan Allah. Jadi hari ini bila mana kita kurang menyatakan, kita kurang sebut tentang kebesaran Allah, kerana itu hari ini hati kita cepat terkesan dengan kebesaran selain daripada Allah. Hati kita cepat terkesan dengan selain daripada kebesaran Allah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Allah tu gaib. Allah dan segala perkara-perkara yang tak nampak disebut unseen. Saya bila keluar dengan Allah, keluar negara ni, dekat negara Eropah terutamanya, tunggang langgang cakap bahasa Inggeris, upside down. Kena pula bila misal putus waktu pagi, lepas subuh, memang tak jumpa perkataan tu. Tunggang langgang, kabur habis nak cakap pasal kebesaran Allah. Jadi hari ini perkara yang telah hilang dalam diri kita adalah menyadari betapa hebatnya Allah SWT. Hilang. Kenapa? Sebab kita jarang mendengar orang bercerita tentang kebesaran Allah, dan kita sendiri nak cerita pun kita tak tahu. Hari ni kalau kita panggil satu orang, "Tuan, boleh tak Tuan cerita kebesaran Allah 2 minit?" Terbingung-bingung kawan, berapa boleh cerita kebesaran Allah? Kalau nak cerita kebesaran kereta Tesla saya tahu. Nak cerita pasal kehebatan handphone saya tahu. Nak cerita kebesaran Allah, tak ada idea. Saya sendiri belajar dekat 11 tahun, 12 tahun, tapi sebab kita tak biasa cakap perkara tersebut, tak perasan, tak pandai cakap. Saya pula dulu tentang tabligh. Dulu pula pengalaman tabligh yang datang memang ruwet betul lah, kan? Dia kata tabligh ni tak ada ilmu lah, ambil uduk, tutup pipe, buka pipe, tutup pipe, buka pipe. Malaysia ni kan banyak air ni, ilmu betul lah diorang ni. Bukan macam tu sekali. Jadi, dan macam-macam pergerakan. Jadi waktu tu memang rasa tak perlu, tak ada keperluan. Allah Ta'ala takdirkan bila dapat usaha baru perasan betapa sebenarnya perkara yang telah hilang, yang menyebabkan keimanan kita kepada Allah pun hilang. Keyakinan kita kepada Allah hilang adalah perkara yang dengannya kita tak pernah cerita. Perintah Allah SWT sebut dalam Quran, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah perintahkan perkara ini kepada orang beriman. Wahai kamu sekalian orang beriman, taqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana? Allah jelaskan tafsir Quran dengan Quran. Macam mana nak datangkan rasa takut kepada Allah? Allah sendiri terangkan, wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu bercakap percakapan yang menetapkan hati kamu. Percakapan sadida ni maknanya percakapan yang dahsyat, percakapan yang kuat. Apa dia? La ilaha illallah. Kita kena selalu bercakap tentang kalimah la ilaha illallah. Macam mana kedudukan zikir? Zikir ni kita memang zikirkan kalimah. Contohnya kalau kita teruskan Yasin jadi, kita akan ada tahlil. Maka kita kata afdalul zikri fa'lam anhu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Maknanya kita mengulang-ulang bercakap kalimah la ilaha illallah. Tetapi qaul la ilaha illallah adalah mengulang-ulang percakapan yang memahamkan kita tentang siapakah Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah. Jadi disembah kat sini termasuklah la ma'bud illallah, tidak ada yang tempat untuk kita beribadah melainkan kepada Allah. La masjud illallah, tidak ada tempat untuk kita sujud melainkan kepada Allah. La matlub illallah, tidak ada tempat untuk kita menuntut kecuali kepada Allah. La al-haq, la al-haq illallah, tidak ada yang hak kecuali Allah SWT. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang lebih mengetahui kecuali Allah. Kerana itu bila kamu ada satu hadis, Allah Ta'ala dalam hadis ada hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata sesungguhnya kamu, Allah Ta'ala selepas ceritakan kita, Allah Ta'ala kata sesungguhnya kamu dalam keadaan telanjang. Kita keluar daripada perut ibu kita memang telanjang. Lalu
akulah yang bagi pakaian kepada kamu. Kerana itu apabila kamu nak berpakaian, kamu nak minta berpakaian, mintalah kepada aku. Dalam hadis itu, kamu lahir dalam keadaan lapar, lalu akulah yang bagi kenyang kepada kamu. Bila kamu dalam keadaan lapar, mintalah makanan daripada aku. Kamu lahir dalam keadaan dahaga, lalu akulah yang menghilangkan dahaga kamu dengan memberi minuman. Bila kamu dahaga, mintalah kepada aku. Kamu lahir dalam keadaan jahil, kamu tak tahu apa-apa, maka akulah memberi ilmu pengetahuan. Jadi bila mana kamu dalam keadaan jahil, mintalah kepada aku. Allah suruh kita meminta kepada Allah. Kerana apa? Kerana hanya sesungguhnya yang memiliki segala-galanya, daripada makanan, minuman, kesihatan dan juga umur yang panjang, kebahagiaan, ketenangan, semuanya ciptaan Allah, semuanya di tangan Allah. Kalau kita nak minta, minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah, maka Allah pasti akan bagi. Pasti. Tetapi kekuatan untuk meminta kepada Allah ni hanya ada apabila dalam hati kita ada Allah. Bila ada Allah, baru kita akan minta kepada Allah. Jadi kerana itu, dalam ayat tadi yang saya baca tadi, wahai sekalian orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara cakaplah kebesaran Allah, kerana Allah akan betulkan amal kamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan sebab kamu berulang-ulang cakap kebesaran Allah, Allah akan betulkan amal kamu. Kerana maksud dia, apabila kita berulang-ulang cakap, kita jumpa dengan kawan kita, tanya pelajar lah. Pelajar bila jumpa kawan dia, biasanya dia akan tanya kawan kau apa ni, nak buat apa? Kau belajar ni mana? Kita akan tanya benda tu je. Tetapi kita kena belajar lepas ni. Mudah-mudahan boleh buat terus. Dekat dalam pejabat ni pun macam tu juga. Jumpa je pertama sekali, apa khabar iman kamu? Dia berani buat macam tu kan? Mula dia balik, Datuk jumpa dengan ni, sini, apa khabar iman kamu? Gigil kawan nak jawab kan? Rasulullah tanya dengan sahabat kan, apa khabar iman kamu? Dia tak tanya khabar sihat, dia tanya iman kamu. Kerana matlamat daripada seluruh kesejahteraan hidup kita itu bermula daripada sini, hati. Bila hati sihat, maka segala-galanya akan sihat. Jadi pertama tanya dulu, apa khabar iman kamu? Walaupun mula-mula berlakon. Aku ni tanya tu pasal aku sebenarnya nak cek diri aku sendiri. Aku bukan nak tanya kau, nak tanya tu nak cek diri aku sendiri. Tapi nak try, macam mana iman kau ni? Agak-agak dia jawab macam mana? Datuk ni tanya perkara yang saya tak boleh nak jawab ni tu. Datuk ni jangan seluruh tu. Jadi Nabi tanya dengan sahabat macam tu. Dan apa jawab sahabat? Sahabat jawab dengan penuh yakin, sesungguhnya imanku pada hari ini dalam keadaan yang sangat mantap. Imanku dalam keadaan yang sangat mantap. Dan Nabi tu bercakap, sesungguhnya setiap percakapan ada hakikatnya. Dan apakah hakikat kamu cakap kamu punya iman tu mantap? Datuk pun tanya macam tu, kau cakap kau punya iman mantap, apa hakikatnya? Kan? Terkelu lidah nak bercakap kan? Tegak-tegak lah. Tapi sahabat tidak. Sahabat tu beritahu bahawa aku bila bangun je pagi, aku tidak akan merasa, aku seakan-akan mendengar orang yang duduk dalam syurga tu sedang bergembira, bersorak ria. Bangun pagi je aku seakan-akan mendengar orang yang di dalam syurga sedang bersorak ria, bergembira. Dan aku seolah-olah mendengar orang yang di dalam neraka dalam keadaan menjerit, menderita, kepedihan, sakit dan sebagainya. Dan aku tidak merasakan, melainkan apabila aku melangkah, tidak ada kesempatan untuk langkah yang kedua. Aku rasa lepas tu aku akan mati. Aku tak rasa pun yang aku akan hidup panjang. Perasaan aku seolah-olah aku akan, maknanya pelangkah aku ni terbatas, dan aku akan mati selepas langkah yang kedua. Kemudian aku bangun dalam keadaan benar-benar yakin bahawa Allah SWT adalah pemelihara aku, yang memberikan segala-galanya kepada aku. Maka kata Nabi, Masya Allah, sesungguhnya
itulah petanda kamu mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat. Kerana iman yang kuatlah menyebabkan seseorang tu akan menjadi, amal dia akan menjadi mudah, amal dia akan menjadi soleh. Jadi Allah bagi jaminan untuk kuatkan iman, cakaplah berulang-ulang tentang kalimah La ilaha illallah. Kan? Kita boleh mulakan daripada sini pun kita boleh mulakan, ataupun lepas ni senaraikan apa nak cakap. Saya selalu cakap dengan anak murid saya, sekurang-kurangnya kamu cakap 5 perkara. Kan, saya selalu cakap dengan, mulakan daripada 5 perkara. Allah yang maha mengetahui, selain daripada Allah semuanya jahil. Lalu bila kita nakkan ilmu, kita minta kepada Allah, ya Allah aku nak ilmu. Terutama pelajar. Pelajar bila dia nak belajar, dia minta dengan Allah. Saya ingat ada satu kali Profesor Dr. Hanim, mungkin orang UPM kenal kot Profesor Dr. Hanim. Dia ni dulu pernah almarhum. Dia ni pernah satu syarikat dengan Fadilah Khamsah. Dia, tapi sebenarnya dia ni lulusan Amerika. Satu kali dia keluar dekat tempat saya, Kota Tinggi. Jadi dia memang spesialis dalam membangkitkan semangat pelajar. Jadi dia cakap dengan kami, Ustaz tolong kumpulkan pelajar dekat Kota Tinggi ni. Dia suruh kita kumpul pelajar. Kita pun macam mana nak buat ni, kita pun rancang lah sama dengan tim saya, bukan tim lah, rakan-rakan seusaha, kita bergerak. Saya ingat kita bergerak lebih kurang dalam 15 masjid. Dan daripada masjid tu kita minta senarai daripada ahli tauhid ataupun mak bapak mereka, dan kita jumpa. Jadi kita cuba jumpa. Dapatlah kumpul lebih kurang 27 ke 30 orang. 27 tak salah, 27 orang. Saya ingat lagi 27 orang. Jadi dia bagi tahu dia ada satu ilmu yang mana kalau dia terang, kalau dia sampaikan, dia akan buat apa? Motivasi. Dia kata kalau saya sampaikan perkara ni dalam saya punya program motivasi, apa ni, paling lemah, kata dia paling rendah, orang kena bayar saya RM3,000 untuk 1 jam punya speech. Tapi sebab saya tengah keluar jalan Allah ni, saya bagi free je, kata. Dia kumpul pelajar. Jadi apa dia punya teori? Teori dia adalah apa nama ni? Hipnogogi. Hipno ni maknanya hipnostik. Apa? Pukau lah, macam pukau. Hipnogogi. Gogi tu ilmu. Kita selalu dengar anagogi dengan pedagogi. Tapi dia kata saya telah buat satu teori hipnogogi. Sebab ada student kat depan ni, saya sampaikan perkara ni supaya student dapat ambil manfaat daripada perkara ni. Hipnogogi ni dia kata 5 cara ni ada pada orang yang biasa keluar jalan Allah. 2 lagi umumnya kebiasaannya orang buat. Jadi yang pertama dia kata, maksudnya dia kata bila kita nak study, kita kena cari 5 waktu ni yang mana bila kita study tu, Allah Ta'ala akan bantu kita masuk segala ilmu yang kita belajar tu macam kena pukau. Dia cakap. Jadi yang pertama dia kata, pertama sekali bacalah ilmu apa yang kamu nak belajar, terutama waktu nak periksa. Tapi jangan baca waktu nak periksa pun nak baca. Bagusnya baca sebelum lah. Nak periksa pun nak baca, itu nama dia apa nama ni, saja apa, menggantung diri lah. Kecuali memang dia ni IQ 99 kan. Saya dulu macam tu lah, sport lalas 32 soalan, 1 pun tak masuk. Dia masa kami belajar ada satu nama dia nusus, menghafal pantun bahasa Arab. Nusus tu menghafal pantun bahasa Arab. Bayangkanlah pantun Melayu pun kita tak boleh nak hafal, ni nak hafal pantun bahasa Arab. Jadi masa tu dah belajar 50 bab. Jadi kita spot 32. Yang saya hafal tu 32 baik. 1 pun tak masuk. Bila soalan datang, saya jawab je apa yang ni. Lepas tu kantul dengan Ustazah. Ustazah cakap, ni aku tak tanya benda ni, kau jawab benda ni, buat apa kata dia? Ini pasal spot. Jadi kata profesor ni, dia kata, yang pertama sekali,
bila kita membaca buku, dan bahkan untuk pekerja-pekerja awam, masa yang mana Allah bantu betul, dan benda tu akan menyebabkan kita betul-betul ingat seperti mana kita di Pukau adalah bangun tahajud. Tahajud ni yang paling baik pukul 3.30 sampai pukul 5. Ni yang paling baik. Yang mediumnya pukul 4 ataupun pukul 5 sampai subuh. Yang last punya itu Malaysia time. Sini punya time. Sini punya time pukul apa? Pukul 3.30. Kami semayang tadi dekat apa? 3.30. 3 suku. Jadi maknanya tak payah tidur lah lepas isyak tu, terus je. Kami keluar kat Sweden baru ni. Sweden lagi dahsyat. Sweden punya maghrib pukul 11.30, isyak dia pukul 12.45, subuh dia 1.50. Tapi sebab baru sampai jadi jet lag, orang Malaysia tidur juga. Jadi semayang dulu semua tahajud, lepas tu baru tidur. Datang-datang orang azan. Jadi macam tu lah punya susah. Tapi tak apalah. Jadi kita cerita Malaysia ni, maknanya pukul 3.30 paling baik, sebab dia setengah daripada malam. Dan yang nak ceritanya, macam mana kalau kita baca sesuatu menyebabkan Allah bantu kita, selepas tahajud baca Quran dulu. Dan pengalaman ulama-ulama terdahulu, dia kata jalan yang paling cepat untuk dapat menghampirkan diri kepada Allah adalah membaca Quran selama setengah jam sebelum subuh. Dan ini yang paling pelik nak buat, terutama pelajar. Betul pelajar? Pelajar susah ni nak buat benda ni, tapi kalau dapat buat, special. Jadi dia cuba baca. Kalau tak dapat setengah jam, baca dalam 2 halaman, dia kurang dalam 5 minit, 10 minit. Lepas tu terus baca buku. Dan masa itulah memang Allah Ta'ala bantu. Memang lekat. Sebab itu pelajar-pelajar madrasah hafiz ni, dia punya waktu hafal dia sebelum subuh. Dia kena hafal sebelum subuh. Dan hafalan lepas sebelum subuh tu memang lekat. Jadi ni tempat yang pertama sekali. Baca sebelum subuh. Lepas tu solat subuh. Yang paling penting adalah jangan tinggalkan 2 rakaat qabliyah subuh. Sebab dalam hadis Nabi SAW sabda, dia kata barang siapa yang dapat menyempurnakan 2 rakaat sebelum subuh, disebut solat fajar, 2 rakaat, Allah SWT akan berikan kelebihan dia seperti memiliki dunia dan segala isinya. Dan semayang subuh berjemaah. Syarat dia berjemaah, lelaki. Orang perempuan, dia lebih baik, bukan kata tak boleh semayang berjemaah, dia lebih baik semayang di rumahnya bersendirian. Tetapi dia galakkan suaminya, anaknya supaya solat berjemaah, kerana dia semayang kat rumah tu, dia akan dapat seluruh pahala suami dan anak-anaknya yang dia dorong untuk pergi ke masjid. Kalau dia pergi masjid, dia jadi lain, kan? Aku tak nak panjang cerita, nanti pening pula. Jadi senang cakap, yang pertama, untuk dapat hipnagogi, baca buku selepas baca Quran sebelum subuh. Lepas tu semayang 2 rakaat lepas subuh, sebelum subuh. Kemudian semayang subuh, kemudian doa. Ya Allah, apa yang aku baca tadi, Ya Allah tolonglah, Ya Allah kau lekatkanlah sampailah aku mati, benda tu aku ingat. Dia kata demi Allah perkara itu memang terjadi. Okey, yang kedua, baca waktu bila mana kita nak baca, kita baca waktu duha. Tapi biasa waktu duha ni tengah kuliah lah, kan? Yang terbaik waktu duha. Sebab waktu duha ni dia bermula daripada pukul 8 pagi sehingga 15 minit sebelum zuhur, kan? Kalau tak dapat, bila waktu yang terbaik, waktu zawal, waktu matahari di atas kepala, bila dia bergerak sikit, waktu tu, di antara waktu tu, lebih kurang setengah jam. Baca waktu tu, kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi SAW sabda, dia kata orang yang berdoa di antara waktu zawal, maka doanya akan diterima oleh Allah. Dan setiap kali kita baca buku, habis baca terus doa. Habis baca, Ya Allah apa yang aku baca ni, kau lekatkanlah dalam ingatan aku. Kau berikanlah munafaat dalam setiap perbuatan aku. Berikanlah dia nilai-nilai yang baik untuk aku. Waktu zawal. Yang ketiga,
waktu apa? Waktu tergelincir matahari. Yang ini di antara, sebab apa? Sebab waktu nak masuk maghrib tu lebih kurang setengah jam daripada ujung asar sampai nak maghrib. Dan waktu ni biasanya pelajar-pelajar tengah main futsal, tengah main bola, kan? Waktu tu dia kena singkatkan. Dia balik rumah, dia buat persiapan, duduk kat masjid setengah jam sebelum maghrib tu. Kerana apa? Waktu tu doa makbul. Dan waktu tu lah dia baca. Memang dia akan macam dipukau, ilmu tu akan masuk lekat dalam hati dia. Dan waktu yang berikutnya antara maghrib dan isyak. Kan, pelajar-pelajar hafiz, kalau kita kata kaedah Deobandi ni, maknanya kaedah India ni, lepas maghrib tu kan ada semayang rawatib 6 rakaat. Bukan, semayang apa? Semayang awabin 6 rakaat. Tapi pelajar-pelajar di madrasah kami larang dia semayang awabin. Sebab waktu tu adalah waktu yang sangat penting untuk dia membaca, sehingga dia akan lekat bacaan dia. Dan dia lewatkan isyak. Lewatkan isyak lah. Kalau madrasah memang boleh lah. Tapi kalau kita nak semayang kat masjid, jaranglah isyak tu lewat. Terutama waktu siang panjang kat sini, kan? Kat sini memang pendek betul. Jadi kita baca waktu tu. Jadi dah 4 kan? Yang pertama sebelum subuh, yang kedua waktu duha, yang ketiga waktu zawal, yang keempat waktu tergelincir matahari nak masuk maghrib, yang kelima antara maghrib dan isyak, kan? Yang keenam ni biasanya study group. Study group ni yang biasa orang buat lah, kan? Yang ketujuh adalah kita ulang kaji. Tapi 5 cara ni ada dalam orang yang biasa keluar jalan Allah. Jadi kenapa? Kerana bila kita buat sesuatu di kala Allah Ta'ala sedang membuka langit untuk menerima doa kita, masa itulah manfaat dia memang jelas. Termasuk ini untuk pelajar. Tetapi untuk orang yang bekerja, kadang-kadang orang yang bekerja ditimpa masalah. Kadang-kadang dia punya problemnya, dia tak ada idea nak buat. Satu task telah dibagi. Jadi keadaan tu, masa itulah dia minta pada Allah, dan Allah Ta'ala akan buka. Banyak cerita, banyak kisah. Contohnya dulu kita ada dekat Johor satu orang nama Profesor, almarhum Profesor Husin. Dia telah mengamalkan benda-benda macam ni, sehingga dia menjadi orang yang dapat mencipta ni yang atas bangunan tu ada tembaga yang menyebabkan boleh menebak petir. Dia konduktor. Dia lah penemunya. Dia dapat ilham tu waktu tu. Waktu apa yang dia buat tu, waktu apa yang saya cerita tadi tu. Lepas tu di Malaysia ada satu orang, Profesor Abu Bakar. Dulu ajar kat UK je. Dia ni orang pakar dalam bidang elektronik. Jadi banyak dia punya teori dia dapat selesaikan waktu belajar waktu macam ni. Satu orang profesor di pertanian di India, dia dapat satu ilham. Waktu tu India sedang berlaku satu penyakit bagi tanah, sehingga semua tanaman rosak. Dia dapat menciptakan satu baja yang dapat melawan penyakit tu, sampai dia jadi jadi masyhur. Jadi 5 perkara. Okay, jadi kita balik semula. Percakapan kebesaran Allah ni kena diulang-ulang. Hari-hari kena cakap. Cara dia apa? Satu, kalau kita tak mampu nak cakap dengan kawan, kita cakap dengan diri kita sendiri dekat cermin muka. Kan? Contohnya nama saya Ismail, sesungguhnya Allah yang menciptakan kau. Jangan kau lupa bahawa mata kau ni pun Allah yang bagi. Jangan kau lupa bahawa penglihatan kau ni pun Allah yang bagi. Jangan kau lupa pendengaran kau daripada Allah. Jangan kau lupa bahawa sesungguhnya kau membesar dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingatkan diri. Kerana bila kita sentiasa bercakap tentang kehebatan Allah, maka Allah, terutama bila kita cakap dalam masjid, kehendak daripada percakapan kalimah ni kena bercakap dalam masjid. Kita kena cakap sesama kita dalam masjid. Jumpa je cakap tentang Allah dulu. Jumpa cakap dengan Allah dulu, kan? Dan bawalah Allah dalam percakapan kamu, kan? Contohnya bila kita jumpa kawan-kawan kita, Assalamualaikum, apa khabar kau?
ingatlah bahawa Allah SWT telah jumpa dengan kita. Kita bukan niat nak berjumpa ni, kita jumpa kat sini. Allah Ta'ala lah yang telah tentukan perjumpaan ni. Allah Ta'ala lah yang mudahkan kita. Cakap, bawa lah Allah dalam percakapan. Kerana apa? Dalam satu hadis, jika bertemu dua orang dalam satu majlis, tapi sepanjang majlis tu tak ada sebut nama Allah sekalipun, maka seluruh penduduk langit, yang ini para malaikat dan malaikat di bumi, mengutuk perjalanan majlis tersebut daripada mula sampai habis. Kan? Malaikat kata celakalah orang ni, celakalah orang ni, sebab tak ada sebut nama Allah langsung. Tetapi bila bertemu dua orang, daripada awal disebut nama Allah je, disebut nama Allah, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita dapat jumpa. Alhamdulillah, apa ini, apa yang kau nak gini, kan, apa aku boleh bantu kau, kan, ketahuilah bahawa segala perkara yang aku ada pada hari ini pun daripada Allah. Bawalah Allah dalam percakapan, maka seluruh penduduk langit akan berdoa, ya Allah, rahmatilah orang ni, rahmatilah majlis ni, kasihanilah majlis ni. Bahkan satu orang malaikat akan mengembangkan sayapnya dan menaungi orang yang sedang berada dalam majlis tersebut. Macam majlis kita hari ini sedang cakap tentang Allah, maka malaikat sedang menaungi kita. Dan setiap orang yang berada di bawah naungan sayap para malaikat, sepanjang itulah dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tadi, ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kami akan ampunkan dosa kamu. Dan diikuti dengan ayat, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan berjaya. Dia telah berjaya. Faqad ni maknanya telah. Fauzan ni berjaya dah. Lepas tu Allah Ta'ala kata kejayaan yang macam mana? Kejayaan yang agung. Dia akan dapat kejayaan yang besar. Allah Ta'ala akan bagi bukan hanya dekat akhirat, dekat dunia dia dapat kejayaan. Dan sebab itulah tuan-tuan yang mulia, hari ni syukur sangatlah, kerana itulah kita sangat-sangat penting, terutama dekat negara macam ni, kita kena buat majlis-majlis macam ni, kerapkan majlis macam ni, sehingga kita dapat ambil tahu tentang setiap orang Islam. Dia akan jadi satu suasana yang mana saling mengambil tahu keadaan orang Islam, bukan keadaan yang lain, keadaan iman dia. Kerana bila betul iman, betul lah segala-galanya, betul lah amal. Baik, sekarang ni kita nak sebut pasal iman. Tadi kita dah cerita. Jadi iman ni, tuntutan iman ni apa? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada nabi-nabi. Kita kena beriman pada nabi-nabi ni, bukan beriman pada nama nabi tu. Tahu nama nabi saya tak cukup, tapi beriman dengan nabi, bahawa nabi diutuskan untuk menyampaikan agama. Bila kita kata agama, apa itu agama? Saya dulu masa belajar kat Indonesia, Medan. Saya masuk kelas perbandingan agama. Profesor dipanggil dosen. Jadi masuk pintu je, dia terus, saya duduk paling tepi tu. Dekat pintu tu saya lah paling tepi tadi. Masuk dia terus ketuk, bangun kamu, bangun. Menurut kamu agama itu apa? Orang pertama dia tanya, mengapa saya tak boleh jawab? Agama tak boleh jawab. Jadi dia tanya orang kedua, agama itu apa? Orang kedua cakap, agama itu hukum-hukum. Benar kata. Okey, yang ketiga, agama itu apa? Agama itu ya menyembah Allah lah. Orang Indonesia kan cakapnya macam bersahaja. Ya menyembah Allah lah katanya. Menyembah Tuhan. Terus dia tanya sampai habis. Dia kata, jawapan kamu semuanya benar, tetapi tidak menepati kehendak apa itu agama. Kerana kalaulah kamu cakap agama itu hukum, kamu cakap agama itu menyembah, kamu cakap agama itu adalah akhlak dan sebagainya, maka seluruh agama itu benar. Tapi agama yang sebenar itu apa? Jadi kita kena rujuk pada Quran dan hadis. Hari ini contoh, kita sendiri pun salah faham terhadap agama itu sangat teruk, sangat dahsyat. Ada orang menganggap agama itu hari. Bila hari Jumaat, agama. Apa tanda dia? Jumaat je masjid penuh. Hari lain masjid tak penuh. Itu dia punya indikator. Hari lain orang kata, tak ada masa lah, itulah inilah. Ada orang menganggap agama tu pada pakaian. Bila saya pakai, hari ni saya pakai jubah, jadi saya kena berakhlak yang mulia.
Ni biasa yang tuan-tuan kita cerita je, kadang-kadang pekung di dada, tapi perlu dibuka juga. Rakan-rakan orang yang buat usaha dakwah, kadang-kadang dia ada dia punya perangai asli dia sebelum dia dapat dakwah ni. Dia ada perangai asli dia. Antaranya perangai asli dia bawa kereta macam Pelesit, macam Michael Schumacher. Jadi dia pakai jubah, pakai songkok, tapi time dia nak bawa laju tu dia buka songkok dia tak sebelah. Sebab takut dia macam, ni macam mana ni? Nampak macam imam bawa kereta macam Pelesit kota. Jadi supaya orang tak tahu, buka sebelah. Jadi kadang-kadang pakaian tu membatasi kita. Bila pakai macam ni okey. Tapi bila tak pakai macam tu, pakai yang macam rock sikit, no matter, no problem brother, no problem. Nobody know yang kita ni apa, imam ke apa. Jadi ada orang anggap macam tu. Ada orang menganggap agama tu hanyalah kepada amal-amal tertentu. Bila semayang agama, puasa agama. Ada orang bila puasa je dia pakai aurat sempurna. Time tak puasa tak macam tu. Time bukan bulan Ramadan, pakaian dia pun kita nak kata dia ni siapa ni? Dia ni orang Islam bukan? Tak tahu. Kan? Cakap pun lepas je. Ada satu keadaan kita bila keluar jalan Allah ni, kita pergi ke luar negara lah, terutamanya kat Malaysia tak nampak sangat luar negara. Kita jumpa kadang-kadang alhamdulillah orang-orang yang kita anggap dekat dengan agama. Contohnya orang Arab. Tapi kesiannya bila mana mereka datang sini dengan niat untuk keduniaan, fikir dia untuk dunia, maka sedikit demi sedikit agama tu keluar daripada hidup dia. Jadi kadang kita jumpa dia dalam keadaan mabuk, minum arak. Saya selalu acah orang Arab, saya cakap macam mana? Ka'annaka yashrabul khamar kamisli ya'kulul apa? Hinzir. Oh, marah betul dia. Dia kata engkau minum arak ni sama je macam engkau makan babi. Oh, itu paling pantang dia. Dia kata arak lain, ini cerita lain kata. Babi ni memang haram. Apa beza arak dengan babi? Kan? Hinzir tu sebenarnya sama je. Tapi sebab suasana kehidupan terikut-ikut dengan kehidupan cara yang lain, maka dia lupa, dia lalai. Dia ambil benda tu. Ini keadaan kadang-kadang kita nampak. Jadi bila time dia sedar, dia mungkin dia pergi masjid. Jadi keadaan agama dipahami dalam bentuk ibadat. Keadaan agama difahami. Padahal apa itu agama? Agama ni sebenarnya seluruh hidup kita. Sebab itu Nabi SAW sabda, dia kata la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an bima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah keinginan hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Maknanya Nabi-Nabi diutuskan dengan membawa cara hidup. Agama itu adalah cara hidup. Maknanya daripada kita lahir, sebagai mak bapak, kita kena tahu apa nak buat dengan bayi yang baru lahir. Lahir je bayi tersebut, apa nak buat? Jadi sunnah dia adalah azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Kan? Kemudian tahnikkan dia. Kan? Maksudnya ambil sedikit madu, kemudian celupkan dengan jari kelingking ni, baca Fatihah, baca selawat 3 kali, kemudian baca inna a'tainakal kautsar supaya lidah dia fasih untuk sebut kalimah la ilaha illallah. Kemudian masukkan kat dalam langit-langit dia dan dia akan nyonyot tu, maka perkara tersebut akan menghilangkan kekeluhan lidah dia. Dan kena buat, kalau boleh buatlah beberapa kali, bukan sekali. Hari ni orang tahnik sekali je. Kan? Lepas tu bila dia dah mula, bila kita nak bagi dia susu, ibu nak bagi susu pada anak, maka ibu kena bagi tahu, wahai anakku, sesungguhnya yang akan mengenyangkan kamu adalah Allah. Dia cakap. Kan? Bukan dia dodoi dengan lagu apa? Sekarang ni lagu saya tak tahu, zaman-zaman saya dulu Siti Nurhaliza lah, apa benda kan. Kan dengan lagu tu, tapi kena cakap,
wahai anakku, wahai Fatimah, wahai Asia, wahai Aisyah, sesungguhnya yang mengenyangkan kamu, yang menyebabkan kamu dapat menyedut daripada ibumu, yang dapat mengenyangkan kamu, yang dapat menyegarkan kamu, menyihatkan kamu adalah Allah. Ketahuilah bahawa Allah lah yang akan membesarkan kamu. Dia cakap. Dan saya pengalaman bila anak saya dapat usaha memang lambat. Lepas dah kahwin, baru dapat anak, baru dapat usaha. Jadi alhamdulillah lah. Jadi bila daripada kecil tu saya dah cakap macam tu, memang saya nampak kesan dia. Kesan anak-anak tu lebih kuat pegangannya kepada Allah SWT. Hati dia. Sikit-sikit bila dia sakit pun dia tanya, dia akan cakap, Mak, Allah bagi saya sakit. Sekali anak saya kena termos panas 24 jam. Dia tertarik, benda tu tumpah kat badan dia. Melecur. Jadi bila kena tahan kat hospital, jadi bila saya datang, saya selalu cakap lah, ni semua perkara Allah Ta'ala telah tentukan. Allah Ta'ala nak tingkatkan darjat kamu, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kamu. Masa tu umur dia baru 2 tahun setengah. Jadi bila kena dressing, dia menjerit. Allah, last sekali Allah, dia kata, hujung-hujung. Allah bagi sihat, dia kata. Dia cakap macam tu. Kesan kita didik anak kita cakap Allah, maka dia pun akan cakap tentang Allah. Masa dia muka dia kena macam kurap ke macam tu lah. Isi saya masa tu tengah keluar setahun. Jadi isi saya tak tahu nak kontak mana, nombor telefon tak ada. Dia risau. Tapi dia cakap dengan mak dia, alah Umi tak apa, Allah kan ada. Seorang kanak-kanak akan cakap perkara tersebut. Jadi pentingnya iman ni sehingga dia pun akan bercakap untuk menenangkan orang lain. Percakapan iman ni bukan hanya menenangkan diri kita, tetapi percakapan iman yang akan menenangkan orang lain, akan menggembirakan orang lain. Jadi iman kepada para malaikat, para nabi ni beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi tentang kehidupan agama tu. Kemudian beriman kepada kitab. Kan? Kitab, kita ada 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kita kena yakin juga dengan kitab yang lain, tetapi kitab yang kita pegang sekarang Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, dia kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka nescaya kamu tak akan sesat selama-lamanya. Lawan hidayat, sesat. Kan, lepas tu kita kena beriman kepada hari kiamat, kita kena beriman kepada qada dan qadar, kita kena beriman kepada syurga dan neraka, kita kena beriman kepada azab kubur, macam-macam lagi. Dan semua benda iman ni benda tak nampak. Sedangkan dunia benda nampak. Iman tak nampak, tak ada suara, tak ada warna, tak ada bunyi, tak ada bau. Tetapi dunia ni dia bergerak, dia nampak, berwarna, cantik, menarik. Kan? Dan sebab itu hati kita pula cepat terpengaruh dengan benda gerak. Jadi jangan heranlah kalau kita memang cepat sangat tertarik dengan benda-benda keduniaan. Jangan heran. Sebab itulah Rasulullah dihantar untuk menenangkan kita. Sebab beza orang beriman dengan orang kafir adalah orang beriman bila dia dapat dunia dia takut. Orang beriman bila dia dapat dunia, bertambah-tambah keduniaan dia takut. Kerana apa? Kerana bila banyak dunia yang dia bawa esok ke akhirat, maka banyak pula lah hisab dia. Allah akan tanya, kau dapat baju ni, kau pakai macam mana, dapat daripada mana, pakai untuk apa. Kan? Lepas tu, macam-macam lah pertanyaan dia. Makin banyak, lagi banyak. Lagi banyak kena tanya, lagi susah. Seseorang yang bila mana dia dihadapi dengan hisab, pertanyaan, maka dia akan menghadapi kesusahan demi kesusahan selepas itu. Jadi Nabi mengingatkan kita supaya bukan tinggalkan dunia, kurangkan keduniaan, kebendaan dunia. Kurangkan cinta kepada dunia. Sebab hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jika cinta dunia, kita akan takut mati. Jadi Rasulullah SAW dorong kita kepada akhirat. Tambahkan akhirat kamu, fikirkan akhirat kamu. Kemudian tuan-tuan yang mulia, kerana itulah Allah Ta'ala nak betul selepas iman kita mantap, maka amalan. Bila disebut amal, jadi kita balik pada agama tadi,
agama itu adalah seluruh hidup kita. Jadi seluruh hidup kita itu nak ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Kerana Nabi SAW, dia bila mana dia dengar orang kafir buat macam ni, dia akan buat macam ni. Dia dengar orang kafir buat macam tu, dia akan tukar. Dia tidak akan buat sama macam mana orang kafir buat. Malahan dia akan buat, dia punya contoh, puasa pada 10 Muharram, hari Ashura. Jadi hari Ashura ni adalah kebanggaan kepada orang Yahudi. Sehingga bila orang Yahudi kata, kamu ni ikut kami, Yahudi templak Nabi kata, kamu ni ikut kami, kamu ambil kami punya ke? Nabi kata, sepatutnya kamilah yang lebih berbangga dengan hari Ashura tersebut. Dan oleh kerana kamu puasa pada 10 Muharram, kami tak akan ikut kamu. Jadi Nabi akan buat 9, 10 atau 10, 11. Nabi akan buat berbeza dengan orang kafir. Nak menunjukkan bahawa supaya umat ini betul-betul ikut Islam. Kerana apa yang ditunjukkan dengan Nabi itulah Islam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu kata kamu cinta Allah, ikuti aku. Ikuti aku ni, ikuti Nabi SAW. Dua, syariat dan sunnah Nabi. Dan sunnah syariat kita fahamlah. Semayang, puasa, zakat, haji dan juga jual beli ada muamalat dia. Kalau kahwin ada dia punya munakahat dia, muasyarah dan sebagainya lah, jenayah. Itu syariat. Tapi sunnah ni, kerana syariat adalah untuk tarbiyah, syariat untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk kita dididik mentaati Allah. Tetapi sunnah litarkiyah. Sunnah ni bila satu orang amal sunnah, untuk dia tu hampir kepada Allah. Semakin banyak sunnah yang dia amal, semakin hampir dia kepada Allah, semakin tinggi dia di sisi Allah. Jadi sunnah terbagi tiga: sunnah adat, sunnah ibadat, sunnah dakwah. Sunnah adat, sunnah harian. Pakaian kita macam mana, percakapan kita macam mana, cara makan kita macam mana, cara minum kita macam mana, cara kita nak pakai baju macam mana. Benda ni semua kena belajar balik. Yang kita tak pernah belajar dekat sekolah, tak ada dekat universiti. Jadi sebab itu kita kena keluar jalan Allah supaya kita dapat belajar benda ni semua. Contoh, pakai baju kan? Nak pakai baju, kita kena pakai baju daripada tangan kanan. Doa dia, alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Nak pakai baju, kita puji Allah. Alhamdulillahillazi kasani, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian hadha as-sawba, dengan pakaian ini. Wa razaqanihi, yang telah memberi rezeki kepada aku min ghairi haulin minni, daripada sesuatu yang bukan dalam kuasaan aku, wala quwwata, dan bukan dalam kekuatan aku. Pakaian yang kita ada ni bukan dengan dengan kemampuan kita, tetapi apa yang Allah datangkan. Ini jarang-jarang kita baca kan, dan ramai orang tak tahu. Nak buka baju, apa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Nak buka baju baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Sebab apa? Sebab jin ni, syaitan ni makhluk yang baik, kita tak nampak dia. Tetapi bila kita buka baju kan, kita akan nampakkan aurat kita. Ketika mana kita buka baju, baca doa ni, jin dan syaitan tak nampak aurat kita. Kenapa penting supaya jin dan syaitan tak nampak aurat kita? Kerana bila dia tak nampak aurat kita, maka dia tak boleh buat apa-apa. Sihir pada apa segala macam ni, sihir, santau dan apa segala macam ni, kerana jin dan syaitan nampak aurat kita. Dia akan masukkan sihir melalui pusat, dia akan masukkan leher melalui jari-jari, dia akan masukkan sihir melalui telinga, daripada lubang-lubang mata, daripada segala rongga. Sebab itu bila kita nak buka baju pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Dah banyak lagi tuan-tuan, masih lagi sampai pun 9. Okey, bila nak masuk tandas, ini umumnya semua tahu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebab dalam tandas, dalam bilik air ada syaitan jantan dan syaitan betina. Kita minta, ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan sebelum nak masuk tandas, beberapa langkah, bukan buka tandas tu baca.
Ada orang buka tandas, Allahumma inni a'udzu, angkat tangan pula tu, Allahumma inni a'udzu, dalam tandas. Sebelum masuk tandas baca. Masuk langkah kaki kiri, keluar langkah kaki kanan. Sebab tandas ni tempat kesukaan iblis. Dalam satu hadis, bila mana muazzin laungkan azan, syaitan lari terkentut-kentut. Syaitan lari sampai ke Rawhaq. Rawhaq tu dekat Madinah, jauh dia 32 km, 32 batu. Dan satu lagi hadis kata syaitan lari masuk dalam tandas. Jadi waktu orang azan jangan masuk tandas. Maknanya kalau masuk tandas, kamu tengah duduk dengan syaitan, bermesyuarat dengan syaitan. Saya kata bagus, betul kau ni masuk tandas waktu azan. Kan? Sini ni aku dia kata macam tu. Jadi yang masuk tandas waktu tu. Tapi kalau dah memang dah emergency, tak boleh buat apa lah. Dan jangan masuk tandas dalam keadaan tak ada seurat benang tu. Kerana masa itulah segala sihir dan segala-galanya kadang-kadang kena kat tandas tu. Sebab itu kita minta perlindungan. Kan? Lepas tu bila kita keluar baca ghufranakal hamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afini. Aku memohon keampunan sebab bila kita makan kita akan buang hajat. Bila kita buang hajat, kita syukur dengan Allah dengan berkata, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa aku. Tentang tadi aku makan benda haram. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku tadi kerana aku mungkin cakap benda haram. Ya Allah, tadi aku telah melihat benda haram. Jadi kita minta, Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ghufranakan hamdulillahilladzi. Segala puji bagi engkau, Ya Allah, yang telah azhaba 'anil adza, mengeluarkan daripada aku segala benda-benda penyakit. Wa'afini, dan memberi afiat kepada aku. Berapa kerat di kalangan kita yang baca doa ni. Jadi kita kena belajar balik, hidupkan balik sunnah. Kan? Ajar orang lain. Ni sunnah adat. Sunnah adat termasuk pakaian, ciri-ciri pakaian. Kan? Antaranya yang Nabi kata, barang siapa yang memakai, lelaki, orang perempuan ni pun dia kena paras, jangan sampai melebihi kaki. Kalau lelaki tak boleh lepas daripada buku lali. Pakaian dia tak boleh lepas daripada buku lali. Itu kadang-kadang ada orang cakap, orang tabligh ni dia punya seluar senting dia macam ipis ke? Jadi kita cakap kita ikut sunnah. Paling baik pakai ni. Tapi kita rasa malu lah nak pakai macam ni. Kalau pergi pejabat pakai macam ni, Datuk bagi, kau ni apa benda ni? Kan? Dalam pejabat lain cerita. Tapi bila kerana ada dia punya undang-undang, di luar pejabat kita cuba amalkan sunnah. Kerana barang siapa yang memakai pakaian melepasi buku lali, orang ni dianggap orang yang kibir. Dan barang siapa yang ada sebesar zarah kibir dalam hatinya, haram baginya syurga. Kibir. Jadi kita usahakan atas buku lali. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, tutup aurat ni bukan sekadar tutup kulit. Hari ni orang anggap, ni maaf cakap, kebiasaannya terkena kepada wanita. Dia anggap tutup kulit saja. Bukan, sebenarnya menutup bentuk tubuh. Jadi seeloknya kita kena cari jalan macam mana kita memakai pakaian takwa nama dia. Untuk wanita, setiap pakaian dia pakai, dia nak pakai Allahumma albisna malabisit taqwa. Allahumma albisna malabisit taqwa. Ya Allah, pakaikanlah aku dengan pakaian takwa. Maka untuk pakaian takwa dia kena pilih pakaiannya. Dia kena pilih pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan untuk itulah kita kena belajar macam mana nak amalkan sunnah. Dan banyak lagi tuan-tuan yang mulia, sunnah dalam kenderaan, sunnah naik tangga. Bila naik tangga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun tangga baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bila jalan kata baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila selekor tajam baca La hawla wa la quwata illa billah. Nabi ajar semua. Begitu detail Nabi ajar. Itulah saya tak boleh cerita semua sekali. Kalau cerita benda ni semua sampai besok pagi tak habis. Tapi nak dorong kepada tuan-tuan yang mulia supaya kita hidupkan sunnah. Kerana apa? Allah Ta'ala tadi kata apa? Sesiapa yang mengatakan dia cinta Allah, ikuti Nabi, maka Allah akan cinta kepada dia. Satu sunnah yang memang telah betul-betul ditinggalkan adalah sunnah ni, miswak. Sunnah miswak. Berus gigi tu bukan miswak. Kayu miswak ni betul-betul miswak. Ini benda ni nampak macam geli lah, kan? Rumah saya pun lambat, saya target lama-lama akhirnya pakai lah.
Lambat pasal dia geli, bau dan sebagainya. Memang nampak benda macam tak apa, macam tak up to date lah. Macam kuno lah. Mana tak modern. Kayu miswak ni apa kelebihan dia? Pertama sekali meredakan Allah. Siapa yang dia nak gosok gigi tak apa, bangun pagi gosok gigi pakai blok gigi tu, okey, bismillah. Tetapi sekurang-kurangnya ada kayu miswak tu sentiasa yang kita. Sebab kalau ada sentiasa yang kita dalam keredaan Allah. Kemudian dalam hadis kata, bila satu orang bila dia nak ambil wuduk, dia pakai miswak, malaikat berdiri di belakang dia. Malaikat berdiri di belakang dia. Lepas dia ambil wuduk dan sebagainya, kemudian dia berdiri untuk semayang, malaikat berada tepat di depan muka dia, di depan berdiri di depan dia. Dan bila dia mula membaca Quran, dia baca Quran, mulut dia terbuka, mulut malaikat tepat berada dalam mulut dia, dan seluruh bacaan Al-Quran masuk dalam mulut malaikat terus dalam perut malaikat. Ini orang yang pakai miswak. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalaulah setiap mulut nafas kita, perkataan bacaan kita, makhraj kita, makhraj ini tempat keluar udara, segala perkataan tu masuk dalam perut malaikat, dia simpan dekat dalam akhirat. Allahu Akbar. Betapa besarnya nikmat ni miswak. Apa tu kelebihan miswak lagi? Mencerahkan mata, menguatkan ingatan, menguatkan saraf. Saraf-saraf orang yang sakit-sakit saraf ni, dia pakai miswak. Dan menakutkan syaitan. Kami keluar kat India ni tempat yang memang kadang-kadang dihantar dekat curug-curug kampung, memang menakutkan. Masjid kat sini dia tak ada tandas dia 5 km. Nak jalan dekat tengah-tengah hutan. Jadi targetnya miswak ni syaitan takut, jin takut. Bila satu orang tu dia nak pergi tu, dia kata, ke tepi kau syaitan, aku pegang miswak ni. Dia jalan dia pegang miswak. Memang syaitan takut dengan miswak. Syaitan tak suka. Memutihkan gigi. Saya dulu tak percaya juga. Bila pakai sebab kadang-kadang kita ada karak gigi, kan? Sekali nak scaling 100.5 kalau tak salah saya. Kalau pergi dekat swasta. Kalau pergi kat kerajaan kena buat appointment, kadang-kadang seminggu dapat. Free lah, RM1. Tapi nak tu dah lah, bunyinya pun menakutkan. Oh, takutnya ya Allah. Pakai je miswak. Pakai, karak gigi tu jatuh berkeping-keping. Memang jadi real. Lepas tu menghilangkan sakit safrak. Safrak ni macam kita sebut tonsil. Ada orang dia tiap-tiap bulan kena tonsil, mesti demam. Macam satu cecair dekat tekak, kan? Lepas tu yang paling best adalah siapa yang pakai miswak, Allah akan mudahkan dia ucap kalimah la ilaha illallah akhir kalam. Ini paling best. Siapa yang istiqamah pakai miswak, akhir kalam dia, insya-Allah Allah bagi kekuatan untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang akhir kalamnya ucap la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Wajib syurga. Macam mana? Semua sedia insya-Allah? Insya-Allah. Masya-Allah. Jadi kena cari pula miswak dekat apa? Kedutaan ni kena ada miswak juga. Kan? Kena pakai miswak. Pakai, belajar. Tapi memang betul, mula-mula nak pakai miswak tu, kejap-kejap hilang. Sampai kawan-kawan cakap kan, itulah syaitan curi kau punya miswak. Itu macam percaya je. Sebenarnya kita yang lupa. Letak kat situ, letak kat sini. Mula-mula, tapi bila dah pakai selalu, insya-Allah kekal. Satu lagi yang menyebabkan syaitan memang benci adalah kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Salah satu sunnah besar Nabi SAW adalah sentiasa dalam keadaan berwuduk, kerana wuduk menenangkan dia. Satu orang yang sedang marah, Nabi perintahkan kamu berwuduk. Ataupun Nabi perintahkan kalau kamu berdiri, kamu duduk. Kalau kamu duduk, kamu baring. Ataupun Nabi perintah sembahyang 2 rakaat. Bila kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, walaupun terutama wanita yang sedang didatangi bulan, datang bulan, walaupun dia datang bulan, dia tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran, tapi dia boleh berwuduk dan sah wuduk dia. Kerana waktu itulah sebenarnya aura wanita sedang keadaan lemah, dan waktu itulah pengaruh daripada mistik ni sangat kuat. Dan sebab itulah sentiasa berwuduk. Jaga wuduk, kan? Jaga wuduk. Dan bila jaga wuduk, automatik kita akan jaga kita punya ikhtilat, perhubungan, kan? Kadang-kadang kita kat pejabat susah,
belaga lelaki wanita. Tapi bila kita ada wuduk, kita sendiri akan jaga. Kita sendiri akan jaga. Boleh insya-Allah, semua amal insya-Allah. Bila berwuduk, tuan-tuan yang mulia, wajah kita akan semakin ceria. Itu untuk sunnah adat. Sunnah ibadat, tentulah tuan-tuan pun tahu, semayang, puasa, zakat, haji, kan, baca Quran, berbuat baik pada ibu bapa, kan, berbuat baik kepada majikan. Taat kepada majikan adalah sunnah. Dan bahkan Nabi SAW ada bagi tahu bahawa antara orang yang mendapat kebaikan sempurna daripada Allah adalah majikan yang berbuat baik kepada pekerja. Majikan pun dia kena buat baik pada pekerja, akan dapat rahmat daripada Allah SWT. Okey, yang ketiga ni adalah sunnah dakwah. Ni last. Sunnah dakwah ni lah yang paling penting. Kerana apa? Dakwah ni apa? Dakwah ni mengajak, menyeru. Jadi setiap perkara yang mengajak kepada Allah, itulah dakwah. Muazzin melakukan azan, dakwah. Orang yang pandai menulis artikel dan sebagainya, dan dia menyampaikan, mengingatkan orang kepada Allah, itu juga dakwah. Orang yang pandai berceramah, menyampaikan tentang kebaikan, menasihati orang, itu juga dakwah. Dengan orang yang mungkin dia berbuat kebajikan, disebut orang yang suka buat kebajikan dan membawa orang kepada Allah, itu juga dakwah. Jadi dakwah secara umum itulah mengajak manusia kepada Allah. Tetapi yang kita nak ini adalah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalan aku. Kerana apa? Bila kita nak ikut, kita kena ikut Nabi. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk bagi tahu kepada umat jalan Nabi tu apa? Ad'u ila Allah, tak berhenti situ. Menyeru manusia kepada Allah ala basiratin, dengan keterangan yang jelas dan dengan yakin. Macam mana nak bagi contoh? Contoh satu kali, Nabi ni masa zaman Mekah, Nabi berdakwah. Bila dia dakwah pada orang kafir musyrikin yang mana di kalangan ahli keluarga dia ditolak, dia dipukul, dia dihina, dipanggil dengan ahli sihir, majnun dan sebagainya, dia hampir kecewa. Tapi Nabi tak pernah berhenti. Jadi bila Nabi tunggu musim haji. Zaman dulu musim haji ada, cuma hajinya telah sesat. Di mana lelaki dia tawaf juga kat Kaabah. Lelaki akan tawaf waktu siang dalam keadaan telanjang, dan masing-masing membawa patung-patung daripada rumah masing-masing. Habis tawaf 7 kali, dia akan letakkan patung tu dekat Kaabah. Jadi Kaabah tu penuh dengan patung. Di malam hari pula, wanita akan tawaf dalam keadaan telanjang, membawa patung juga. Jadi dalam keadaan macam tu, dekat Mina, masa dekat kemah, masa itulah Nabi pergi kemah ke kemah. Satu hari Nabi telah jumpa satu kabilah, nama dia Bakar bin Wa'il. Kabilah Bakar bin Wa'il. Jadi Nabi dakwah, Nabi kata, terimalah aku dan bawalah aku kepada kaum kamu, supaya aku dapat dakwah mereka kepada agama yang hak, dan bantulah aku sebagaimana kamu membantu keluarga kamu. Nabi cakap macam tu. Jadi kabilah Bakar bin Wa'il dia kata, apa yang kamu cakap ni betul, tapi kami tak mampu dan kami tak mungkin akan masuk agama kamu, kerana kami ni kabilah yang duduk dekat dengan Parsi, dengan Iran. Dekat dengan Parsi. Waktu tu Parsi adalah satu pemerintahan yang paling zalim. Jadi kalau mereka tahu kami masuk Islam, nescaya mereka akan serang kami dan hancurkan kami. Jadi kami tak sanggup. Jadi Nabi dakwah dia dalam keadaan orang tu masih kafir. Nabi kata, jangan takut, kamu amalkanlah amalan ini. Setiap kali nak tidur, kamu bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang disebut tasbih Fatimah sebelum nak tidur. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan isteri-isteri daripada Raja Parsi itu hamba kamu, dan akan tidur di samping kamu, di atas tilam kamu, dan anak-anak dia akan jadi hamba kamu. Nabi dakwah dengan penuh yakin. Nabi dakwah kepada amal. Nabi dakwah kepada Allah, dan Nabi dakwah kepada amal. Nabi bagi tahu dengan penuh yakin. Benda ni lah yang tak ada dalam diri kita. Hari ni kita dakwah pakai mesej ke, pakai apa ke, kita cuma cut, paste, send. Cut, paste, send. Kita pun tak baca. Ini satu perkara.
Satu lagi, apa-apa pun kita akan tanya dengan Maulana Google, Ustaz Google. Yang lagi parah hari ni, kita tanya dengan ChatGPT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi dahsyat. Lepas tu kita pakai ambil paste. Kita tak tengok langsung daripada Quran sumber. Jadi dakwah cara Nabi ni adalah Nabi sendiri jumpa dengan umat, Nabi sendiri ajar umat untuk ikut agama. Maksudnya dakwah apa? Dakwah adalah amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Bawa orang pada kebaikan, cegah orang daripada munkar. Maknanya kalau kita nampak kemungkaran berlaku, kalau kita kuat iman, kita cegah dia dengan tangan. Kalau tak mampu, cegah dia dengan perkataan. Kalau tak mampu juga, cegah dia dalam hati. Tuan-tuan yang mulia, apa yang saya nak sebut pada hari ini adalah di tempat yang macam ni, kadang-kadang kita tak tengok orang kafir. Orang kafir ni memang jauh lah. Kadang-kadang kita tengok di kalangan kita. Bila kita nampak kawan kita tak semayang, kawan kita macam percakapan dia menjatuhkan keimanan dia, kalau kita tak rasa apa-apa langsung, maknanya dah lah kita tak tegur, kita tak pegang, cegah dia dengan tangan. Kita tak cakap dengan dia, kau jangan cakap macam ni, kau tak boleh tak semayang sebenarnya. Tak cakap dengan tangan. Bahkan hati kita pun tak ada kebencian pada dia. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya tak ada iman pada orang tersebut. Jadi ini tak mungkin berlaku. Jadi dakwah yang sebenar adalah amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Ajak pada kebaikan, cegah pada munkar. Dengan cara apa? Dengan cara berbaik. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada Tuhan kamu dengan hikmah, kebijaksanaan yang sunnah. Apa sahaja sunnah Nabi SAW? Nabi jumpa dengan tak ada langsung dendam. Tiga perkara yang tak boleh ada supaya hidayat Allah hantar kepada orang tu. Yang pertama, tak boleh tengok keburukan dia. Kan? Dakwah jangan tengok keburukan. Contoh yang mula benda ni yang kita belajar dalam dakwah tabligh. Kita keluar jalan Allah ni, kadang-kadang kita jumpa orang yang tangan kiri dia Arab, di tangan kanan dia perempuan. Kita bukan ini orang ni dah tak ada chance untuk hidayat ni. Ini memang dah masuk neraka je. Kita jangan macam tu. Kita tetap jumpa dia. Kita bagi tahu dia, masya-Allah, assalamualaikum tuan, masya-Allah my brother. We meet you because you are Muslim, and because inside of you there is the kalimah la ilaha illallah. Then this kalimah is the great kalimah that make you, if you stand this kalimah until your death, Allah will put you into the Jannah. And because of that we meet you, and we will try to ask you come together with us into the masjid. Cakap ini dia. Boleh kan? Masya-Allah. Kita pujuk dia dengan apa? Dengan penuh sopan. Tak tengok langsung keburukan. Inilah yang menyebabkan orang yang dalam kebatilan tertarik dengan Nabi SAW. Nabi tak tengok keburukan dia. Kalau nak orang tu maksudnya apa, mengancam Nabi, malahan membuat sesuatu dengan Nabi, pukul Nabi ke apa ke, Nabi tak dendam. Abu Jahal belasah Nabi, terajang Nabi sampai Nabi tergolek, tapi Nabi tetap jumpa Abu Jahal sebelum Abu Jahal mati 70 kali. Tuan-tuan, kalau kita kena macam tu dah tak jumpa dah. Kena sekali je. Apa ni, contohnya yang Mesab cakap, kau pergi jumpa balik si Kamarul. Weh, semalam Mesab saya dah kena ludah dengan dia dah. Dia cakap, apa yang kau jumpa aku? Aku ni bukan Islam, kata. Kau pandai-pandai ni, kata aku. Kadang-kadang kita kena marah macam tu. Mesab cakap, pergi jumpa balik semula. Ya Allah, macam mana nak jumpa tu? Jumpa balik tanpa ada rasa dendam kepada dia. Kerana bila umat Islam dendam kepada orang lain, kafir, Allah Ta'ala hentikan hidayat. Hidayat tak akan sampai pada orang tu. Kalau kita gaduh dengan kawan kita, jangan pernah dendam pada kawan kita. Aku tetap sayang kat kau. Macam mana kau buat pada aku sayang pada kau. Inilah Nabi. Inilah sifat dakwah Nabi. Tak pernah dendam. Yang ketiga, dakwah dengan kasih sayang. Benda ni yang kita belajar dalam dakwah. Sebab tu tuan-tuan yang muda, kita ajak tuan-tuan supaya belajar balik untuk wujudkan suasana ni. Keluar dalam keadaan campur. Saya orang Johor, yang jemaah saya semua orang KL. Yang lain semua janggut dah panjang-panjang. Saya lah yang paling muda. Muda tak muda pun 53 lah, 54. Yang lain 60 lebih, 81, 72. Jadi kita tengok dia sakit, kita urut dia, kan? Kita tolong, bantu macam ni lah, kasih sayang. Kadang-kadang bersama dengan kita, Datuk
Kadang-kadang bersama dengan kita penyanyi. Kenapa penyanyi-penyanyi yang dulu tertarik? Kerana usaha dengan lemah lembut kasih sayang ni, usaha dengan ikram. Inilah usaha yang dibuat oleh Nabi SAW sehingga orang kafir tertarik dengan Islam. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kenapa orang kafir tak minat langsung dengan Islam? Kerana dalam satu kitab dikatakan bahawa Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tu telah terhijab, telah terhalang dengan sebab perangai orang Islam. Agaknya tuan-tuan yang duduk dekat UK, dia perasan sendiri kalau banding dengan Malaysia lah. Kita hari ni kalau tertinggal barang kat masjid, saya pernah keluar kat Switzerland, satu orang tertinggal handphone dia dekat Islamic Center dekat Geneva, masjid yang memang sentiasa ada orang. Dia tinggal handphone kat situ, iPhone. Masa tu iPhone 12. 4 hari handphone tu kat situ juga. Cuba kat Malaysia, kat dalam kocek kita pun hilang. Yang hilang itu kat dalam masjid. Apa tak bengkak kita? Yang cakap bohong orang Islam, yang jual beli jual beli dengan kasar orang Islam. Jadi semua orang Islam buat hari ini perangai tak betul. Tapi hari ini bila kita datang kat negara seolah-olah yang mengamalkan agama tu orang kafir. Kalau dekat pedestrian kan, batak kuning kan, kalau kita berjalan kereta semua stop. Kat Malaysia buat begitu. Kat kita tercampak keluar. Mesti melanggar. Jadi hari ni tuan-tuan yang mulia, benda ni kita kena ubah balik semula dengan cara menghidupkan kembali sunnah dakwah. InsyaAllah semua sedia insyaAllah. Jadi dengan cara macam mana tuan-tuan yang mulia, Masya Allah tuan-tuan panggil setiap kali ada yang menyampaikan apa dakwah ni supaya apa? Supaya kembalinya umat ini kepada sunnah dakwah, kerana sunnah dakwah ni akan mengembalikan keseluruhan agama yang sempurna dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita dan Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita supaya kita dapat mengukuhkan keimanan kita dan berterusan dalam menjaga amal-amal yang soleh sampailah kita mati berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ya awwalan awwalin, ya akhiran akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallahil aliyyil a'la. Subhanallahil aliyyil a'la al-wahhab. Allahumma inna khalaqtani, Allahumma inna khalaqtana wa Allahumma innaka khalaqtana wa innaka tahdina wa innaka tut'imuna wa innaka tasqina wa innaka tumituna wa innaka tuhyina. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fa'ina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma alif baina qulubina ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihya'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-quwwah wa abwab al-sihah wa abwab al-salamah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Allahumma asrif anna bihaqqi al-Qur'an al-azim wa nabiyyika al-karim sharr ad-dunya wa azab al-akhirah. Ghafara Allahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar